Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Maisarah binti Azmuni, C24A1952. Pada hari ini, saya akan membentangkan karya saya yang bertajuk Save the Earth yang bertemakan kesedaran terhadap alam sekitar. Menurut saya, apa itu ilustrasi digital? Pada pendapat saya, ilustrasi digital ialah satu bentuk lukisan yang dapat menyampaikan mesej tertentu dan idea melalui medium digital menggunakan perangkat seperti komputer dan aplikasi reka bentuk. Ilustrasi ini bukan sekadar gambar, akan tetapi juga alat komunikasi visual yang kuat. Selain itu, saya akan menerangkan secara ringkas arti statement di mana karya saya ini mestilah bertajuk Save the Earth, di mana ini dihasilkan untuk membangkitkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga bumi sebagai sumber kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Dalam poster ini, saya berharap di mana poster ini dapat menggerakkan hati audiens untuk lebih menghargai dan menjaga alam sekitar dan keindahannya. Selain itu, tema utama karya ini mestilah yang saya cakap pada sebelumnya, iaitu Save the Earth, di mana ia memberi fokus terhadap isu pencemaran alam sekitar dan kerosakan ekosistem, di mana yang semakin membimbangkan kita lah. Selain itu, idea ini timbul apabila saya melihat tindakan manusia yang kurang bertanggungjawab memberi kesan buruk kepada alam. Saya ingin menyampaikan mesej ini melalui poster saya, di mana saya meletakkan beberapa elemen seperti pokok, bumi dan langit untuk menunjukkan hubungan rapat antara manusia dan alam. Selain itu, saya juga meneroka beberapa lakaran alam, di mana lakaran awal ini saya membuat lakaran ini untuk meneroka komposisi dan susunan elemen sebelum karya akhir ini dihasilkan. Lakaran awal ini dibuat untuk membantu saya mengenal pasti kedudukan-kedudukan elemen visual utama saya supaya mesej ini sampai kepada audiens secara jelas dan ringkas. Dan ini merupakan lakaran yang saya pilih lah, lakaran akhir saya. Seterusnya, di sini terdapat 3 proses desain. Proses desain di mana proses reka bentuk ini bermula dengan pembangunan idea dan lakaran awal, diikuti dengan penghasilan line art, pemilihan skema warna, proses styling serta penyiapan ilustrasi akhir. Yang pertama ialah proses line art. Okey, line art ini dihasilkan mestilah menggunakan, saya memilih Adobe Illustrator dengan teknik vektor bagi memastikan garisan kekal tajam walaupun garisannya ini diperbesar dan diperkecil. Saya menggunakan alat pen tools digunakan untuk membuat bentuk dan garisan utama dengan ketebalan antara 2 hingga 4 pt untuk mengekalkan keseimbangan saya punya elemen itulah antara perincian dan kejelasan visual. Selain itu, penggunaan ketebalan garisan yang konsisten ini dapat membantu saya untuk memperkukuh struktur komposisi serta memudahkan proses penggayaan dan pewarnaan pada peringkat seterusnya lah. Dan ini beberapa proses saya membuat line art serta ketebalan-ketebalan garisan tu lah. Okey, untuk seterusnya ialah proses skema warna, di mana color schemes ini, poster ini menggunakan skema warna analogous. Dalam proses ini menggunakan skema warna analogous, iaitu gabungan warna hijau, biru dan kuning yang berada bersebelahan dalam roda warna. Pemilihan skema ini dibuat untuk mengekalkan suasana yang harmoni dan sesuai dengan tema saya lah, iaitu tema Save the Earth. Warna hijau ini dipilih sebagai warna utama kerana ia melambangkan alam semula jadi dan kelestarian. Warna biru juga digunakan untuk mewakili bumi di sini serta kestabilan, manakala saya meletakkan sedikit warna coklat ditambah untuk elemen tanah lah untuk nampak lebih hidup. Selain itu, kombinasi warna-warna ini dapat membantu saya untuk menyampaikan mesej penjagaan alam sekitar itu secara visual yang jelas dan mudah difahami oleh audiens. Dan ini beberapa pemilihan proses skema warna lah untuk menyesuaikan dengan tema saya sendiri. Di sini ada saya menggunakan warna analogous juga, dan di sini juga saya menggunakan pemilihan warna triadic. Pada proses seterusnya, iaitu proses akhir, iaitu proses styling. Okey, antara proses styling ini dilakukan untuk merangkumi pewarnaan asas, penambahan bayang-bayangan dan sorotan cahaya bagi memperkukuh visual. Di mana dalam proses style ini saya menambah yang saya cakap lah, shadow, highlight pada setiap elemen untuk memberikan kedalaman visual dan dimensi pada karya. Saya juga menggunakan beberapa nilai warna lah bagi bayang-bayang dan sorotan supaya ilustrasi ini kelihatan lebih hidup dan menarik. Sebagai contoh, bayang-bayang pada pokok bumi ni lah.
Ini menunjukkan bentuk ini lebih 3D. Selain itu, manakala sorotan cahaya pada latar belakang di sini, di bahagian bumi serta pada bahagian bayang-bayang pada elemen tong sampah serta elemen orang ni lah. Ini dapat memberi kesan suasana lebih tenang dan damai serta keseluruhan proses ini adalah untuk menekankan mesej visual yang kuat dalam karya saya lah, Save the Earth. Dan ini merupakan hasil akhir saya lah. Hasil karya saya ialah poster ilustrasi digital yang menampilkan elemen alam seperti bumi, pokok, langit dan gunung sebagai simbol kehidupan dan keseimbangan. Saya menggunakan pendekatan vektor dalam Adobe Illustrator memastikan karya kekal tajam, jelas dan sesuai dilihat pada saiz paparan besar, palet warna yang digunakan untuk mencerminkan keharmonian alam serta memberi emosi positif kepada penonton. Seterusnya ialah literasi visual di mana ilustrasi ini menggunakan skema warna analogis seperti yang saya cakap sebelumnya, di mana saya melibatkan warna hijau, biru dan kuning kehijauan untuk menonjolkan tema alam sekitar. Elemen seperti bumi, pokok, tong sampah dan mentol tenaga ini dipilih untuk menyampaikan mesej penjagaan bumi ini sebagai simbol utama. Manakala warna coklat seperti tanah tadi itulah pada tangan, ini untuk menegaskan hubungan manusia dengan alam sekitar. Secara keseluruhannya, poster ini memberi mesej lah menyampaikan mesej kepada penonton itu secara jelas dan ringkas dan mudah difahami. Untuk teknologi kemahiran, saya guide ini dihasilkan sepenuhnya menggunakan Adobe Illustration, di mana kemahiran seperti penggunaan pen tools, pengurusan layer, pemilihan warna, vektor dan teknik styling digital ini telah digunakan sepanjang proses reka bentuk inilah. Pendekatan ini membantu saya untuk memahami lebih dalam penggunaan aplikasi vektor untuk menghasilkan karya yang profesional. Melalui projek ini, saya belajar bahawa proses untuk menghasilkan poster ini tidak mudah dan merupakan satu perjalanan yang memerlukan ketelitian dan pemikiran itu secara kreatif. Cabaran utama saya untuk menyiapkan poster ini di mana saya ingin menyampaikan poster ini secara jelas tetapi tetap estetika lah. Saya juga ingin meningkatkan kemahiran teknikal dalam Adobe Illustrator serta pemahaman tentang komposisi warna dan gaya visual. Saya juga berharap pengalaman ini dapat membantu saya dalam projek ilustrasi inilah. Sekian pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.